ramai rasa nakkan penjelasan Siti ketika Ahmad berdepan dengan situasi itu, and then Siti ada upload 5 bismillah. Mungkin Siti boleh explain apa maksud? Taklah, bismillah 5. Mungkin tu pendinding Siti amalkan ke apa tu? Sebenarnya kita tak payah dah, sebab dah moving forward dah kan. Kes satu dah pun berlalu. Saya pun tak nak carry terus kan, sebab benda tu pengalaman lah. Setiap orang akan ada pengalaman dia. So ini pengalaman yang Ahmad kena lalui, so dia kena berwaspada, itu je. Memanglah bismillah 5 ni amalan saya selalu, sebab bagus dia punya manfaat dia. Saya belajar pun daripada Mak Salma, sebab masa tu ada Afia. Masa Afia, anak-anak kecil Kak Jaya. Bukan anak kecil je, kita sendiri pun. Ya betul, itu je. Siti amalkan selepas dapat ya, kalau betul daripada dulu lagi. Dulu kita je selawat, baca doa, pelindung, 3 kul dan sebagainya. Tapi bila dah ada anak ni, mak memang selalu pesan lah, baca-baca doa yang perlu ni untuk mengelak daripada benda-benda sebab ada anak kan. So sejak itulah saya pun baca untuk diri saya sendiri.